Dan pada petang ini saya amat bangga dengan usaha bekas-bekas pelajar kerana telah mengupayakan OCPL, Old Cliffordian Premier League, yang menyaksikan, yang akan kita lihat bahawa keterlibatan 20 pasukan yang mana semuanya daripada sekolah ini, dari beberapa kumpulan batch daripada tahun 86 hingga 2013. Dan ini sesuatu yang dapat kita lihat sebagai usaha untuk melihat bola sepak akan diberikan nafas baru, terutama bagi daerah Kuala Kangsar. Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford memang terkenal kerana sebelum ini telah banyak melahirkan pemain-pemain di peringkat daerah, negeri, negara dan di peringkat antarabangsa. Dan usaha ini saya percaya akan terus dapat dijalankan pada masa-masa yang akan datang. Dan saya percaya tanpa usaha semua, terutama sekali ahli jawatankuasa OCPL, ianya tidak akan menjadi kenyataan. Dan sekolah amat bangga dengan usaha pengurusi ataupun Presiden OCPL ini. Dengan kerjasama dengan sekolah, dapat kita lihat bahawa bola sepak ini adalah satu permainan bagi sekolah-sekolah premier, dan inilah kekuatan dan inilah sekolah premier yang dapat kita jadikan satu langkah yang baik untuk memartabatkan bola sepak di peringkat kebangsaan. Tujuan pertama untuk mengadakan pertandingan ini pada awalnya mengeratkan hubungan antara semua pelajar-pelajar untuk memastikan bola sepak ini permainan kegemaran dan untuk pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford. Dan Clifford mesti melihat bahawa usaha ini adalah usaha yang mana ia dapat mengekalkan imej sekolah ini yang terkenal melahirkan ramai pemain bola sepak, antaranya Abdullah Nordin, dan sekarang ini pun kita ada lagi pemain yang mewakili peringkat negara dan di peringkat negeri, antaranya Nazirul Naim dan Nasir. Permainan ini dapat dijalankan setiap tahun kerana apabila dijalankan pertandingan ini, semua pelajar-pelajar akan balik ke sekolah, dapat berjumpa dengan rakan dan dapat melihat bola sepak ini satu cara dan satu pendekatan menjadi jambatan kepada semua pelajar, dan melihat kejohanan ini akan membolehkan semua pelajar-pelajar berminat untuk menceburi bola sepak, selain pada memastikan mereka hebat dalam akademik. Itu merupakan harapan saya, dan hubungan antara sekolah dengan bekas-bekas pelajar dapat dieratkan dengan kejohanan ini.